Okey, biasanya untuk rumah baru ni kita cek defect dekat dinding macam ni, ataupun mungkin juga tile atau mozaik, kita cek dan kita tampal stiker, ataupun mungkin juga ceiling. Tapi sebenarnya kita lupa ada satu lagi benda yang kita lupa nak cek. Yang ni sebenarnya kita lupa nak cek, atap genting. Yang mana kita nak kena cek? Okay, nampak tak ni? Crack. Ini yang kita lupa nak cek. Sebab benda ni kalau dah crack, biasanya bila hujan dia akan bocor. Tapi kenapa saya dah duduk 2 tahun tak ada pun bocor? Memanglah tak bocor sekarang. Pasal kenapa dia tak bocor? Sebab dia pasal filter haba ni, ataupun penapi haba ni. Ni dia. Jadi kalau katalah bocor dekat atas tu, walaupun air banyak sekalipun, dia tak akan turun ke siling lah. Dia tak akan menitik ke bawah. Pasal dia lalu daripada tempat yang bocor tu, turun ikut penapis haba ni sampai hujung. Jadi sebab tu kenapa tak bocor. Tapi benda ni sebenarnya tak tahan lama pun. 3 ke 4 tahun biasanya dia akan reput lah. Filter ni dia akan reput. 3 ke 5 tahun dia reput lah benda ni. Mungkin kesan daripada haba ataupun air yang bocor daripada bumbung kena penapis haba ni, lembab kering dia akan reput lah. Bila reput, benda ni koyak. Bila koyak, masa itulah air daripada bumbung ataupun atap genting yang bocor tadi dia terus turun ke siling ni. Masa tu baru kita perasan, baru kita nampak pasal siling plaster ni dah basah. Jadi biasanya dah 3-4 tahun kita nak panggil defect balik, biasanya dah expired lah. Pasal biasanya untuk defect ni dia tahan 2 tahun kalau tak silap saya lah. Jadi sebab itulah kenapa kita kena naik juga atas bumbung, kita kena cek atap genting supaya tak jadi macam ni lah. 3-4 tahun nanti dia bocor. Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.